So ustaz, maknanya pakaian lawa dia ada salah satu pemakaian. Yeah. Tetapi bagaimana pula dengan pakaian mahal ustaz? Sampai beg 2-30,000, kasut 40,000. Maknanya kenalah dengan event kita ni. Kita cerita tentang Makkah, set Makkah. Maknanya kalau walaupun kata baju bandar sampai 1,000 selah ustaz, pada beli 20 riyal, 30 riyal pun sama juga. So apa hukum ustaz pakaian mahal pula? Gini, kita konsep dia kena faham satu je. Bila kita boleh pakai yang murah RM100 sehelai, kita beli yang 1,000 sehelai, itu dikira membazir. Cuma kita nak faham apakah hukum membazir. Tu ramai orang salah faham. Okey? Nak faham apa makna membazir? Kita boleh beli baju 100 selah. Kita beli 100 selah cukup dah. Tapi kita beli kerana minat 1,000 selah, 20,000 selah. Contoh, okey? Namanya membazir. Kita boleh pakai jam murah, Casio, RM400, tapi kita beli hak mahal, RM40,000. Contoh, lalu dia tengok. Contoh, ada lah mau bawa darat. Contoh, kita boleh beli hak RM400, kita beli hak RM40,000, tapi harta kita membazir. Kena faham hak tu dulu. Cuma setelah kita tahu itu membazir namanya, apakah hukum membazir? Hukum membazir ini, kalau harta kita sendiri, makruh. Kalau harta orang, haram.